Si Bak Tong Qinghai, sering digelar sebagai buah emas dataran tinggi, adalah produk khas grade pertama yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Tumbuhan liar ini tumbuh subur di kawasan sejuk dan kering di dataran tinggi Qinghai, Tibet, menunjukkan daya tahan yang luar biasa terhadap iklim yang keras dan keadaan tanah yang kurang subur. Si Bak Tong bukan sahaja mampu bertahan dalam persekitaran sedemikian, tetapi juga meningkatkan kualiti tanah dan mencegah hakisan, memainkan peranan penting dalam pemeliharaan ekologi tempatan. Si Bak Tong di Qinghai terutama terdapat di Prefektur Otonomi Tibet Hainan dan Prefektur Otonomi Mongolia dan Tibet Haixi, khususnya di daerah Gongih dan Guinan. Walaupun tumbuh pada pelbagai kawasan, kualiti si Bak Tong sangat dipengaruhi oleh ketinggian rendah 500 hingga 1,500 meter. Tumbuh di Shaanxi, Hebei dan Inner Mongolia dengan pertumbuhan lebih cepat dan hasil yang lebih tinggi. Ketinggian sederhana 1,500 hingga 2,500 meter. Tumbuh di Gansu dengan penyesuaian yang lebih baik dan antioksidan yang dipertingkatkan. Ketinggian tinggi 2,500 hingga 3,500 meter. Tumbuh di Qinghai, Tibet, Yunnan dan Sichuan di mana pertumbuhannya lebih perlahan tetapi tanaman menunjukkan daya tahan sejuk dan toleransi terhadap angin. Si Bak Tong di Qinghai pada altitud tinggi adalah sumber yang terbaik kerana faktor persekitaran, tumbuh pada altitud tinggi, sinaran UV yang kuat dan tahap oksigen rendah meningkatkan daya tahan terhadap sejuk, keletihan dan kualiti nutrisi. Faktor cahaya matahari, sinaran matahari yang kuat dan waktu siang yang panjang memadatkan nutrisi, menjadikan si Bak Tong Qinghai 2 hingga 3 kali lebih berkhasiat berbanding yang tumbuh di ketinggian rendah. Qinghai menerima sinaran matahari yang kuat dan waktu siang yang panjang dengan purata tahunan antara 5,860 hingga 7,400 megajoule per meter persegi. Cahaya matahari langsung menyumbang lebih dari 60% dan tempoh cahaya matahari tahunan adalah 2,336 hingga 3,341 jam. Faktor ini meningkatkan kandungan nutrisi si Bak Tong Qinghai, menjadikannya 2 hingga 3 kali lebih tinggi berbanding kawasan lain. Perbezaan suhu siang dan malam yang besar menghasilkan kepekatan vitamin C, asid organik, flavonoid dan gula yang lebih tinggi. Keadaan tanah berpasir yang longgar di Qinghai menyokong pertumbuhan akar yang lebih baik dan penyerapan unsur surih berbanding tanah liat di kawasan lain. Tanah di Shaanxi, Gansu, Hebei, Mongolia dalam Tibet, Yunnan dan Sichuan kebanyakannya tanah liat yang mudah menyebabkan akar si Bak Tong terkena penyakit dan mengurangkan penyerapan nutrien. Sebaliknya, tanah berpasir di Qinghai lebih baik untuk pertumbuhan akar dan penyerapan nutrien penting. Penanaman si Bak Tong telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Qinghai, terutamanya di kawasan berpendapatan rendah, dengan mewujudkan peluang pekerjaan dan menyokong industri. Produk seperti jus, teh dan minyak si Bak Tong sangat popular di pasaran tempatan dan antarabangsa. Pokok si Bak Tong liar mengambil masa 3 hingga 5 tahun untuk berbuah dan mencapai pengeluaran maksimum pada usia 8 hingga 10 tahun. Walaupun hasil buahnya lebih sedikit, kandungan nutrisinya tinggi, menjadikannya bernilai lebih tinggi berbanding varieti yang ditanam. Si Bak Tong liar mempunyai kepekatan nutrien yang lebih tinggi. Contohnya, vitamin C dan E, rasa yang lebih kuat dan nilai perubatan yang lebih besar, tetapi sukar diperoleh dan mahal. Si Bak Tong yang ditanam mempunyai kualiti yang konsisten, rasa yang lebih ringan dan sesuai untuk pemprosesan serta penggunaan berskala besar. Sebagai kesimpulan, si Bak Tong liar Qinghai dianggap sebagai produk premium kerana persekitarannya yang unik dan nilai nutrisinya yang tinggi. Manakala varieti yang ditanam memenuhi keperluan pengguna yang lebih luas dengan bekalan dan kualiti yang stabil.